Ramai betul TikTokers datang dekat sini. Jadinya aku pun tak lepaslah peluang. Apalagi dari Kajang teruslah ke Wangsa Melawati. Hai, selamat datang ke Suripon. Kami buka daripada pukul 12 hingga pukul 6. Tutup setiap hari Ahad dan berlokasi di Wangsa Melawati. Hot selling biasanya nasi komok, pulut ayam Thai dengan... Biasanya kalau dessert kita ada kebun Maggi dengan aiskrim lah. Biasa kita fokus kepada aiskrim dulu lah. And air pun kita ada Thai tea dan green tea sahaja. Beef noodle, kerabu Maggi dengan camai, dry noodle. Pada korang yang meminati makanan Thailand ni, korang wajib datang sini. Ada pulut ayam, ada pulut mangga, ada nasi kaumok dan bermacam-macam lagi. Sekarang ni aku nak perkenal coconut ice cream. Memang syahdu. Ini pula Thai beef noodle. Lebih kurang macam Maggi celup tu lah. Tapi struktur mie-nya lain macam sikit. Tengah panas, layan green tea memang mantap. Tujuan utama aku datang dekat sini nak perkenal pulut ayam ni lah. Ayamnya bersaiz besar. 90% sama macam dekat Thailand. Kena pula dengan sos Thainya yang manis-manis, ujungnya ada pedas. Ini di antara pulut ayam yang tersedap aku rasa. Kita layan pula pulut mangga dengan santan yang pekat. Masuknya ke dalam mulut terasa lemak santan dan juga manis dari mangga tu. Ini pula nasi kaumok. Ayamnya pun bersaiz besar. Nasinya pula terasa rempah ratusnya. Digabungkan sekali dengan sos Thainya. Sangat aroy. Rugilah kalau tak kena tea Thai kan. Yang nak merasai makanan Thai yang ori, kena datang sini. Boleh try.